Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita pergi kepada chapter yang kelima, iaitu sambungan ataupun joint. Okey, jadi kita pergi pada pengenalan dahulu, apakah yang dimaksudkan dengan sambungan. Okey, sambungan pada suatu struktur konkrit ataupun besi. Sambungan ni maknanya kita fokus kepada struktur konkrit ataupun struktur besi ataupun kayu sebenarnya. Okay, adalah untuk memastikan struktur tersebut dapat terus berperanan sebagai struktur yang kukuh dan mengekalkan tahap kelasakan yang diingini. Okay, jadi kita fokus kepada sambungan. Kenapa perlunya sambungan? Kenapa kita perlu sambungan? Sebab apa? Sebab kerja-kerja untuk pembinaan ini perlukan masa. Kan? Perlukan masa. Jadi mungkin akan satu ketika kita perlukan sambungan ni. Kan? Mungkin sebagai contoh, kita nak konkrit slab yang besar. Mungkin dalam satu hari tak boleh siap. Jadi kita perlukan construction joint untuk kita sambung kembali tanpa mengurangkan peranan slab itu untuk mengagihkan beban. Okay, tanpa menggunakan sambungan, mungkin slab tadi tidak berfungsi sebab dia putus kat situ. Dia putus dekat situ dan tidak dapat mengagihkan beban. Jadi sebab itulah kita perlu belajar macam mana kita nak buat sambungan sekiranya kita nak berhenti sekejap untuk kerja-kerja konkrit tadi, ataupun sambungan untuk besi. Kalau sambungan untuk besi, biasanya kita akan menggunakan welding ataupun bolt and nut. Kalau kayu, menggunakan tangga. Tapi kalau konkrit, kita akan menggunakan construction joint. So kita pergi seterusnya. Selanjutnya kita kena faham dahulu apakah fungsi dia. Apakah fungsi sambungan tadi, fungsi dan juga kepentingan sambungan. Yang pertama adalah biasanya kita buat untuk sambungan ini untuk pengembangan, untuk membenarkan struktur itu mengembanglah supaya tidak berlakunya keretakan pada struktur struktur yang kita bina. Kalau kita tak buat penyambungan untuk pengembangan. Yang kedua, untuk pengecutan. Okey. Yang mana perubahan suhu dan cuaca, pertambahan kelembapan dalam konkrit. Kalau pengecutan pula, perubahan suhu dan cuaca juga, kehilangan kelembapan dalam konkrit. Samalah dua ni. Okey. Pengembangan dan pengecutan ni akan berlaku disebabkan oleh suhu dan juga cuaca. Suhu dan juga cuaca. Okey, perbezaan dedahan suhu. Perbezaan dedahan suhu yang tidak sekata pada struktur akan memberi kesan dari segi pengembangan dan juga pengecutan. Membenarkan struktur konkrit disambung dengan bahan lain seperti keluli dan juga kayu. Okay, itu adalah fungsi penyambungan lah. Kalau untuk pengembangan dan pengecutan ini, dia sama ada untuk konkrit ataupun steel. Boleh. Steel pun kadang-kadang dia akan ada pengembangan dan juga pengecutan untuk steel. Setengah-setengah. Macam untuk rel kereta api kan. Kalau rel kereta api, kalau awak perasan, dekat sambungan dia akan ada gap. Dia adalah untuk memberi pengembangan dan juga pengecutan yang berlaku pada steel. Begitu juga dengan konkrit. Konkrit pun ada pengembangan dan juga pengecutan. Okay. Selain itu juga, selain daripada pengembangan dan pengecutan, sambungan ini bertujuan untuk sambung bahan lain seperti keluli dan juga kayu, seperti konkrit dengan kayu, konkrit dengan simen. Jadi macam mana sambungan itu, kaedah itulah. Okey, kehilangan kelembapan yang tidak sekata pada struktur konkrit membenarkan kerja konkrit diberhenti oleh sebab beberapa keperluan. Jadi antara fungsi yang lain juga, contohnya kalau macam kita nak berhenti kan, contohnya macam kita nak konkrit slab yang besar dan tak cukup dalam masa satu hari, kita nak sambung esok, so kita perlukan kerja-kerja
penyambungan. Okey, fungsi dia lah. Jenis-jenis sambungan ada 3, iaitu sambungan struktur konkrit, sambungan struktur keluli dan juga sambungan struktur kayu. Okey, kita pergi kepada sambungan struktur konkrit dahulu. Okey, sambungan struktur konkrit biasanya adalah construction joint, expansion joint, compression joint dan juga temporary joint. Okey, sambungan sementara. Okey, kita pergi kepada sambungan pembinaan ataupun construction joint. Okey, yang pertama adalah sambungan antara konkrit terdahulu dengan konkrit baru. Ini kita panggil construction joint lah. Okey, konkrit terdahulu dengan konkrit baru. Okey, sambungan ini hendaklah dipastikan ikatan antara konkrit. Sambungan ini hendaklah dipastikan ikatan antara konkrit terdahulu dan konkrit baru benar-benar kukuh dan kemas supaya kedua-dua bahagian tersebut menjadi binaan yang berterusan. Itulah. Okey. Ia dilakukan di mana kerja penempatan konkrit telah diberhenti buat sementara waktu dan disambung kerja pembinaan itu dengan konkrit yang baru. Saya cerita tadilah macam yang slab tadilah. Kita berhenti dan esok sambung, kita berguna konkrit yang lain. Nak sambung, macam mana nak buat? Okey, yang ni kita kena pakai kaedah construction joint lah kalau untuk konkrit. Okay, sebagai pengawalan struktur bagi satu unit paras yang mana rekaannya adalah untuk mengawal bancuhan konkrit yang dilakukan secara berturutan dan juga secara berasingan. Sambungan pembinaan boleh dikenapasi juga berdasarkan rajah plan. Okey, ni yang pertama. Yang pertama ini sambungan pembinaan construction joint yang pertama. Yang ni dia buat bentuk macam ni lah. Okey, yang ni yang awal dan ini yang baru. So dia akan bersambung lah. Okay, yang ni asas, ini tembok. So dia ada macam lekuk ni. Lekuk ni sebagai dia punya key lah. Dia tangkam dia lah. Okay, yang ni contoh penyambungan untuk slab. Nampak dia akan ada ini 45 45 darjah lah dia punya berhenti tu, supaya nanti kita nak sambung lagi nanti yang baru, yang ni kita akan tuang lah kat sini esok. Tapi yang dekat sini kena basahkan dahulu sikit, basahkan sikit dan baru kita sambung lah. Dia akan konkrit yang baru. Yang ni yang asal, yang ni yang lama. Yang lama, yang ni yang baru lah. Sebelah sini nanti kita akan tuang konkrit yang baru. Inilah macam dia tengah buat sekarang ni kan. Ni nak berhenti dah ni. Yang tengah buat ni nampak. Inilah. Okey. Okey, ni konkrit slab lah biasanya. Biasa kita akan buat construction joint ni pada slab lah. Kebanyakan lah. Yang ni dia ada starter bar. Yang ni untuk slab juga. Nampak akan ada starter bar kat sini. Untuk penyambungan lah. Akan keluar besi dan kita boleh konkrit esok nanti kita boleh konkrit kat sini pula. Tapi dengan menggunakan starter bar lah. Kena ada besi yang ni. Besi lebih yang ni lah. Dibuat kat sebelah sini supaya kita boleh konkrit esok. Sambung Okey. Direka untuk berada dalam keadaan bertepatan dengan prinsip tegangan. Okay, direka bertepatan secara selari dan mempunyai sudut kecuraman serta paras ketinggian yang sesuai. Ia juga mestilah dalam keadaan yang kekal atau selaras untuk memudahkan pengawalan paras ketinggian yang terakhir. Dia kena searas lah macam tadi lah masa kita buat. Ni kita berhenti kat sini. So nanti senang kita nak
supaya kita nak pastikan kat sini tidak ada perbezaan ketinggian dekat sambungan ni. Jadi sebab tu dia buat sudut 45 ni sini. Supaya nanti kita boleh adjust kat sini. Supaya dia boleh sama tinggi dengan yang lama. Sebab tu dia buat macam ni. Okey, supaya kita yang ni kita boleh plus supaya dia sama tinggi dengan sebelah sini. Okey. Ejen pelekap seperti epoxy ataupun kaedah penyediaan lain mungkin diperlukan atau direka untuk menolong dalam menentukan antara dua sambungan. Jadi jadi biasanya kita akan guna epoxy lah untuk kita fill dekat sambungan yang ada. Kita akan masukkan epoxy kat sini supaya yang ini biasanya untuk pengembangan dan pengecutan lah. Kita akan masukkan epoxy ataupun bahan yang fleksibel supaya membenarkan struktur tadi ataupun konkrit tadi mengembang dan juga mengecut. Sebab ingatkan epoxy ni dia fleksibel. Okey, dilakukan untuk semua struktur konkrit seperti lantai, dinding, rasuk, tiang dan lain-lain. Okey, untuk rasuk sambungan hendaklah dielakkan di penyokong 1-3 di antara dua penyokong bagi elak tindak balas momen yang berlaku di bahagian hujung tiang yang boleh menyebabkan sambungan mudah rosak. Okey, jadi untuk rasuk ni kita tak boleh nak buat sebarang. Biasanya rasuk ni tidak digalakkan untuk buat sambungan lah. Rasuk ni kalau boleh kita konkrit sampai habis lah. Kalau boleh elakkan. Tapi kalau terpaksa, kat sini dikata kat sini sambungan hendaklah dielakkan di penyokong lah. Di penyokong 1-3. Hendaklah dielakkan di penyokong 1/3. 1/3 di antara dua penyokong 1/3 jarak je kot ni. Sambungan hendaklah dilakukan di 1/3 di antara dua penyokong bagi elak tindak balas momen yang berlaku di bahagian hujung tiang yang boleh menyebabkan sambungan mudah rosak. Okey. Sambungan pada tiang perlu dielakkan di persimpangan antara rasuk. Pada tiang pula. Sambungan pada tiang perlu dielakkan di persimpangan antara rasuk. Okey, biasanya dibuat beberapa sentimeter di bawah rasuk. Okey, sumbangan ini sambungan tak? Sambungan ini perlu dibiarkan sekurang-kurangnya 2 jam bagi proses mendapan atau kecutan sebelum kerja konkrit dilakukan. Kalau dekat tiang ni kita elakkan lah, sebab kalau dekat tiang yang bersimpangan beam, contohnya ada 4 beam kat sini tiang kan. Kat sini kita cuba elakkan lah, kita buat kerja-kerja konkrit yang bersambung untuk tiang ni. Kalau nak buat pun berapa sentimeter je daripada atas ni, yang sikit je lah, tak perlu sampai dekat tengah-tengah ni. Yang berapa sentimeter daripada bawah rasuk tu okey lagi lah. Untuk yang tiang, untuk kita nak buat sambungan di tiang lah. Biasanya untuk rasuk dan juga tiang, kita elakkan daripada kita buat sambungan. Kita akan konkrit habis lah. Tapi kalau terpaksa macam itulah kita kena buat. Kalau nak buat sambungan pun cuba beberapa cm daripada bawah rasuk je. Okey, untuk tiang lah. Okey, kat sini kita boleh tengok contoh sambungan pembinaan. Kalau kat sini kawasan sambungan, nampak dia akan ada 45 darjah macam ni. Ataupun kalau yang nak vertikal macam ni perlu ada starter bar. Perlu ada starter bar. Okay, yang ni pun sama juga. Okey, kena ada starter bar lah. Okey. Contoh sambungan struktur konkrit dalam pembinaan. Ini untuk tiang. Kalau tiang dia gali sikit sini, ini ada starter bar lah, ada besi. The concrete removed by thrower to form horizontal joint. Ini horizontal lah. Horizontal ni melintang lah. Horizontal ni lah. Horizontal joint. Okey, cara membuat sambungan binaan. Okey, jika
suatu kerja itu berhenti untuk jangka waktu yang pendek, kerja tersebut disambung pada waktu yang sama, maka perlulah menyebarkan turap simen atau bacuhan simen dengan air pada permukaan konkrit terdahulu sebelum mencurahkan konkrit yang baru. Kalau yang ini jangka pendek lah kan, kalau kita berhenti jangka pendek, jadi untuk nak sambung balik kita kena ambil simen campur air, kita tebarkan dekat pada sambungan yang lama tu, pada konkrit yang sebelum ni kita letak sikit. Kemudian baru kita akan continue untuk kerja-kerja konkrit yang baru. Okey, jika konkrit terdahulu sudah keras dan lama, permukaan yang hendak disambung mestilah dikasarkan menggunakan pahat ataupun tukur. Kalau dah keras, kan kita ketuk-ketuk sikit. Ketuk-ketuk supaya dia menggerutulah, senang untuk melekat. Untuk melekat dengan simen dengan konkrit yang baru. Okey, satu lagi cara adalah dengan membuat lurah-lurah kunci pada permukaan konkrit lama. Sebelum kerja konkrit baru dilakukan, permukaan konkrit lama dibasahkan terlebih dahulu dan sebaiknya disapu dengan turap simen. Itulah. Okey, ataupun kita letak dengan air simen sikitlah supaya dia lebih kuat melekat tu di antara yang terdahulu dengan yang baru. Okey. Tadi construction joint. Okey, kita pergi kepada untuk sambungan pengembangan ataupun expansion joint. Okey, sambungan ini dibuat untuk memisahkan dua unit binaan supaya tidak bercantum secara langsung. Okay, sebab apa? Sebab kita mengelak daripada bercantum supaya dia tidak crack lah. Kan ada dua binaan. Macam ni, kalau dia mengembang dia akan bercantum dan akan menyebabkan crack. Sebab dia belaga lah, dia akan bertemu dan akan menyebabkan crack. Jadi kita kena buat sambungan untuk pengembangan lah. Berikan ruang sedikit untuk dia mengembang. Tujuannya supaya setiap unit dapat bergerak bebas tanpa menjejaskan unit sebelahnya. Juga mengelakkan berlaku keretakan tidak terkawal. Okay, sambungan tersebut biasanya diisi dengan penyumbat yang tahan anjal seperti tar, bahan getah, flexel atau sebagainya seperti dalam rajah berikut. Kita akan isilah ruang ini, kita akan isi dengan epoxy dan sebagainya ataupun tar kat sini supaya memberi ruang struktur tadi bergerak dengan bebas dan tidak akan mengganggu struktur yang sebelahnya. Okay, sambungan pengembangan expansion, contohnya kat sini, lantai dia buat bentuk tanggam juga macam ni untuk supaya dia, sambungan itu ada, kemudian dia akan diisi dengan bahan penyumbat seperti tar dan seumpamanya lah. Ini beam lah. Ini lantai lama, lantai baru. Okey, yang ini lantai dan dengan asas ni kan. Jadi dia kat sini kita biarkan lantai ini mengembang dan kita buat space sikit kat sini dan space ni kita isi dengan penyumbat, bahan penyumbat lah. Okey. Contohnya kat sini tangga regangan antara struktur bangunan utama dan struktur tangga. Dia ada beza, struktur tangga dan juga struktur bangunan. Okey, jadi kat sini maybe dia construct lain lah, berlainan. Okey, jadi ada nampak ruang kat sini. Kat sini biasa kita akan isi dengan bahan penyumbat lah. Okey. Sambungan flexel. Ini flexel ni saya tak pernah nampak lah. Saya tak berapa nak faham sangat lah untuk flexel ni. Nanti refer dekat mana-mana lah untuk flexel ni. Okey, sambungan pengembangan untuk jalan ni, untuk expansion joint ni biasanya dekat jalan. Kalau kita tengok inilah. Kalau seperasan, kalau kita lalu dekat bridge, dekat jambatan, kita rasa macam ada gedung kan, ada ni. Itu adalah dekat dia punya expansion. Ini dekat expansion joint juga, dekat jambatan lah, kita boleh tengok ni. Yang ni dia buat dari segi dengan menggunakan steel. Yang mana dia boleh bergerak ni steel ni. Ada ruang kat sini.
pengembangan untuk pengembangan. Dekat jambatan pun ada, dekat jejantas ataupun flyover akan ada lah. Ni dia punya expansion joint filler ni, kat sini lah bahan penyumbat dia letak sealant. Kat sini dia ada steel plate. Kat sini bawah ni adalah elastometric strip, yang mana boleh menyerap gegaran lah untuk yang ni. Itu dia. Alright, expansion joint lagi. Direka disebabkan suhu yang berubah-ubah yang menyebabkan pergerakan struktur pembinaan. Apabila suhu panas, struktur rasuk akan mengembang, manakala sejuk dia akan mengecut. Jadi sebab tu kita kena buat expansion joint tadi, supaya dia boleh mengembang dan mengecut tadi dan tidak merosakkan struktur lain. Kalau kita tak buat, nanti dia akan crack lah, dia akan rosak dia punya struktur tersebut. Pengiraan untuk rekaan pengembangan suhu haruslah berdasarkan kepada suhu persekitaran. Jadi kita kena refer lah suhu persekitaran sekarang ni kan. Kalau kat sini, kat Malaysia berapa suhu yang paling tinggi? Boleh capai 30 lebih ke kan sekarang ni kan. Jadi dia akan ambil kira suhu tu untuk mengira dari segi prediction berapa dia akan mengembang tu. So daripada prediction tu kita akan buatlah construction joint untuk berapa yang kita nak benarkan dia mengembang dan mengecut tu. Dibina daripada bahan yang berlainan jenis, sama ada yang berkeping atau yang bercampur, yang mana ia akan membentuk dengan cara menyusun atau dengan memasukkan konkrit ke dalam paras atau bahagian yang paling utama. Itu bahan yang kita nak, bahan penyumbat lah yang dekat dia punya expansion joint tu. Perubahan isi padu dalam konkrit perlu diambil kira untuk mereka bentuk sambungan. Perubahan isi padu perubahan isi padu tu pengembangan lah. Kalau dia kembang, maksudnya dia akan jadi bertambah lah dia punya volume tu, bertambah volume, perubahan lah. Kalau mengecut dia akan berkurangan dia punya volume. Perubahan isi padu berlaku disebabkan oleh pengembangan konkrit apabila ia mengeras pada perubahan suhu dan perubahan kelembapan tertentu. Sebagai contoh, jalan kaki 5, jambatan dan jalan raya sambungan pengembangan menyediakan pengasingan yang lengkap antara dua bahagian papak. Permukaannya mestilah cukup besar untuk mengelakkan bengkokan ataupun buckling atau kecacatan disebabkan oleh pengembangan konkrit. Kalau kita tak buat dia punya expansion joint, mungkin jambatan tadi akan jadi, kalau time panas dia akan melengkung, time kecut dia akan straight balik. Panas melengkung. Masa melengkung itu dia akan menyebabkan kerosakan pada bahagian struktur jambatan tersebut lah. Sambungan pengembangan lagi tadi. So inilah kaedah dia tadi kan. Dia akan masukkan bar lah. Ni bar apa ni? Bar semen penetap. Bar semen penetap. Bar semen. Sebatian mengendap. Apa nama dia? Aku tak dapat nak baca tulisan dia tu. Ini dia punya filler tadi lah. Dia akan masuk bahagian yang fleksibel seperti tar dan sebagainya lah. Kemudian ada besi kat sini. Kat sini lah perubahan suhu panas dia akan melendut lah, akan membengkok lah. Suhu sejuk dia akan jadi paras asal balik. Ini contoh untuk expansion joint. Yang ini struktur 1, ini struktur 2. So dia benarkan untuk mengembang lah. Ada gap kat sini. Banyak expansion joint ni, tak habis-habis lagi expansion joint ni. Sebab biasanya kita boleh nampak dia, kalau dekat sini dia lebih kepada expansion lah. Expansion joint.
Okay, sebab kita punya ini biasanya dekat jambatan, dekat tempat yang struktur yang terdedah kepada suhu lah. Okay. Kalau slab dalam bangunan dia dekat dalam, dia kurang berlakunya pengembangan itu sebab dia berada di bawah bumbung. Tapi kalau struktur yang direct kepada cahaya matahari, kepada environment, mungkin akan berlakunya expansion lah. Seperti jalan raya, jambatan dan seumpamanya lah. Okay, perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menyediakan sambungan pengembangan papak jambatan. Yang pertama, mengambil kira ubah bentuk yang bersesuaian dengan penambahan isi padu, iaitu pemanjangan atau pemendekan. So kita kena tahulah apa pemanjangan dan juga pemendekan dia tu. Ada dia punya formula dia lah. Berdasar kepada cuaca lah, suhu. Okay, keupayaan menanggung beban trafik. Okay, keperluan kepada menahan air, keperluan kepada keselesaan laluan trafik, mempunyai ciri-ciri kemasan yang menarik, keperluan kepada sistem sambungan jenis lain jika perlu. Jadi semasa kita nak buat construction joint ni, mestilah mesti boleh tampung beban, boleh menahan air, mana tidak selesa lah. Mana kalau yang bagus, kalau kita lalu tu tak rasa ada penyambungan, itu yang bagus lah. Okay, mestilah kemasan yang menarik lah. Okay. Okay, kemudian kepada C itu sambungan pengecutan ataupun compression joint. Compression joint. Okay, biasanya diperlukan pada suatu binaan konkrit yang terlalu lebar dan panjang. Okay, biasanya digunakan untuk mengawal berlaku keretakan disebabkan oleh pengecutan akibat pengerasan konkrit. Keretakan akan berlaku pada tempat yang lemah pada struktur apabila pengecutan berlaku. Okay, pengecutan ini berlaku akibat daripada pengerasan konkrit lah. Akibat daripada pengerasan konkrit. Okay, jadi simen ini apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan terhasilnya haba. So dia akan panas. So dekat situ mungkin akan berlakunya perbezaan pengecutan atau perbezaan pengerasan tadi lah, mungkin yang mengecut lah. Okay. Okay, biasanya sambungan ini digunakan pada papak, bumbung, pada slab lah, pada bumbung, jalan kaki, lima dan dinding untuk compression. Okay, jarak sambungan adalah bergantung kepada campuran kekuatan dan ketebalan konkrit dan ketahanan daripada pengecutan. Perubahan isi padu berlaku disebabkan oleh pengecutan konkrit apabila ia mengeras pada suhu dan perubahan kelembapan tertentu. Okey. Jadi itu untuk compression joint. Okey, itulah untuk compression joint dengan expansion joint ni kita tengok saya rasa macam sama je kaedahnya. Okey, cuma yang untuk pengecutan ini dia macam ni je sikit je kat sini. Dia biasanya pengecutan ni pada permukaan je. Pada permukaan je pengecutan ni. Yang bawah ni biasanya dia akan mengeras secara sekata. Cuma yang atas ini yang biasanya dia akan mengeras dahulu. Jadi untuk mengelakkan dia crack, so kita akan buat sedikit ruang untuk pengecutan itu berlakulah. Okey. So untuk itu untuk mengelakkan keretakan tidak teratur, perlu disediakan lurah-lurah supaya jika berlaku keretakan akan mengikut bentuk lurah tersebut. Lurah tersebut biasanya diisi dengan tar. Okay, untuk compression
Dari segi teori biasanya yang permukaan sahaja yang akan mengeras dahulu. Sebab itu dia akan buat lurah-lurah supaya untuk mematikan keretakan disebabkan oleh compression, disebabkan oleh pengecutan tadi. Okay, sambungan ini digunakan untuk pembinaan papak atau dinding yang luas. Konkrit dibiarkan mengeras sepenuhnya sebelum konkrit selanjutnya diletakkan. Okay, saiz sambungan perlulah bersesuaian dengan luas konkrit. Okay, gap to be filled with shrinkage incomplete kat sini. Dia ada jarak lah 300 banyak juga. 300 mm maksudnya 30 cm lah. Fungsi sambungan dalam struktur keluli pula. Okey, untuk struktur keluli ni kita akan sambung pada akan datang lah. Untuk yang konkrit dah habis. Untuk konkrit tadi kita dah belajar untuk dia punya dari segi construction joint, expansion joint dan juga compression joint. Jadi untuk penyambungan struktur keluli kita akan belajar pada minggu hadapan.